Oh, sedap layan angin dalam baju. Tengok ni. Ini bukan mic tau, tapi ini ialah sebuah kipas. Ini saya pasang paling slow. Benda ni memang sangat bantulah tambah-tambah nak raya ni kan. Korang nak masuk apa bazar Ramadan, nak masuk bazar raya bersesak-sesak begitu begini Dan waktu yang sama nak kipas macam tu pun tak boleh sebab bersesak sangat. Jadi anda perlukan satu kipas mini letak dalam baju macam ni. Sebenarnya dia macam neck fan tau, yang mana anda boleh gantung dekat anda punya leher. Tapi saya rasa yang ni lagi padu kot. Macam saya buka kat sini, inilah angin dia. Nampak? Comel je kat sini kita ada magnet yang anda boleh lekatkan dekat baju anda. Sebab kita dah ada teknologi yang baru kat sini. Letak dalam baju pun boleh kipas macam ni. Dia tak terlalu berat. Anda letak je kat baju anda dan anda berjalan lah macam mana pun anda still lagi tak terganggu. Tengok sini. Dia still lekat. Still nampak nice kat sini. Tapi macam mana dengan kipas yang jenis pegang macam tu? Dia relevan lagi ke tak? Kalau tanya saya dia relevan je. Cuma kena pegang tu yang leceh sikit kan. Tapi yang best dekat sini, kalau anda tengok, anda rasa tengah sejuk kan? Saya pun nak rasa sejuk juga. Awak nak sejuk juga? Nah, tapi saya rasa saya panas lah. Saya tolak kebalik kat saya. So benda ni memang bagus lah. Dan ditambah pula kat sini, dia boleh kuatkan lagi sampai 2, 3, 4 maupun 5 kat sini. Cuma 5 ni anda tak boleh letak atas meja sebab dia akan. Tapi yang ni dia just macam gimbal lah kan. Kita ada yang bentuk pelik pada A-Coolie yang macam ni. Macam cerobong asap pelik yang bentuk dia kan. Kalau saya cuba on kan kat sini, dia lebih kuat angin dia. So ini dah level 4. Level 5 dia kat mana? Dekat bahagian belakang ni yang mana anda boleh on kan turbo. Macam tengok sekarang yang biasa kan. Saya cuba turbo. Kuat tu. Kalau tak ada hair dryer kat hotel tu, boleh pakai je kipas ni kan. Terbang-terbang habis dan boleh cepatkan kering anda punya rambut. Okey, itu kalau anda jenis nak pegang lah. Macam mana kalau anda jenis yang duduk dekat office tapi still lagi rasa panas kan? Saya ada solution macam ni ini baru keluar daripada kotak, tapi dia bukan kipas yang biasa tau kat sini. Macam anda tengok sekarang, kipas ni sedang berpusing. Jadi kalau letak atas meja anda dan nak dia berpusing kiri kanan, anda boleh buat dia macam ni. Yang ini lebih better lah pada anda beli kipas yang berdiri nak letak kat office tu, memang tak sesuai. Dah lah bunyi dia sikit, kemudian dia halang laluan orang. Yang ini dia tak halang laluan, anda letak je atas meja macam biasa. Jadi kipas-kipas yang macam ni dah ada dah pun dekat pasaran kan. Dan semuanya kat sini boleh katakan ringan dan sangatlah baru teknologi dia. Kan banding dengan yang pegang biasa tu, yang ini pegang lagi kuat turbo dia, yang ini pegang ada gimbal macam ni yang ini tak payah pegang terus. Letak dalam baju je, pergilah jalan kat mana-mana, kat bazar ke apa ke, tak perlu risau terlalu panas dan juga berpeluh. Nah, yang ini untuk anda yang letak atas meja. Pendapat anda mana yang best kan? Tinggalkan komen kat bahagian bawah.